both strolling around, breeze in the air. Every step's a story everywhere. No rush, no plan, just vibes all around. It's both strolling around. Hello guys, last day makan dekat hotel. Okay guys, new day, kita beli dekat Kek Lapis Mamasu. Kita dah pernah beli dekat Warisan, kita dah pernah beli dekat Amira tu. This time kita choose untuk beli dekat Mamasu Kek Lapis. Tester. Yes, packing. Program higher. Oh. Dan tu yang buat tangkai tu. Hai guys, kita berada di IG Ais Keciang. Kita jual yang aiskrim gula apung. Jom kita masuk. Go. Guys, ke dalam guys. Panjangnya, jual apa ni? Tak sah semua ada ha. Cucuk pun ada, cucuk. Oh banyak jual lah. Ada ni. Ui. Oh nasi pun ada. Dalamnya dalam sangat ni. Dalam sangat ni. Sebelah belakang. Oh jauhnya. Jauhnya dah sesat ni. Ya Allah. Sesat ni. Jauhnya. Oh jauhnya. Terlalu jauh. Besar guys. Oh besar guys. Okay guys, ni menu dia guys. Bukan setakat jual ais kacang gula apong je. Di suasana dia. Oh, dalam dia. Sebelah hujung. Okay guys, kita berada di Kek Lapis Warisan. Nak tengok Kek Lapis kat area sini pula. Apakah keadaan Kek Lapis je? Bagaimanakah rupanya? Sebelah sini kan dia ada jual ikan terubuk masin Rasa macam nak beli juga kat sini. Sebab rasa macam malas nak pergi pasar satu kan. Sekarang pukul 3 lebih dah. Kita nak kena pulang kereta pukul 6 maksudnya. Dekat airport start kita pukul 9. So ni kereta Innova, second car yang kita sewa. Let's go. Masuk. Okay, masuk. Sampai pukul 9 dah buka. Sampai buka sampai pukul 9 malam. Ni tester guys. Tester dia ada nama. Tadi kat masuk tester tak ada nama. Susah tengok. Ni ada nama. Senang nak tengok. Ni kan. Senang nak tengok. Ada harga lagi. Senang tengok. Okay guys, dekat sebelah sini dia ada jual merchandise. Ni pun merchandise. Ni apa ni? Keropok dabai. Keropok dabai Benda keropok dabai. Buah dabai tu buat keropok ke? Ke buat mentah macam kurma? Tahu lah. Ini kan habis premium. Blueberry, masam manis, Oreo cheese. Dia lah sini. Guys, ini second round guys. Ni round berapa ni? Nampak. Ni sebakul lagi. Guys, ikan terubuk masin. Boleh kan? Ni. Boleh kot. Gangguan. Guys, ni dia ikan terubuk. Belilah sikit sebab kita orang memang favourite ni.
goreng garing-garing. Okay guys, kita berada di Kuching International Airport untuk berangkat balik ke KLIA Kuala Lumpur. Ini kita naik MS. Sana lagi tengah wrapping bag. Jam guys, kita janji pukul 6 nak pulang kereta, tapi jam lah sikit. So baru nak wrapping. Sebab tadi ada 2 trip tadi, kita hantar orang dulu, lepas tu baru kita hantar bag. Bag pun penuh dah satu Innova. Bag semua gabak-gabak. So lepas ni kita nak pergi check in bag. Check in bag. Lepas tu kita cari makan je lah. Okay. Oh, where are you going now? We're going to ride a flight. Naik flight? Pergi mana? Pergi balik Mak Nara. Balik mana dah? Balik kereta kita. Bagi kereta kita kat mana dah tu? Siapa yang jemput? Aiman ke? Okay guys, kita dah dekat boarding gate. Kita tunggu boarding gate buka untuk kita meneruskan perjalanan balik kita ke KLIA. Pesawatnya ialah MAS Airline, Malaysia Airline ke Kuala Lumpur, MH 2597. Estimated time pukul 9 malam. So ini adalah suasananya di airport boarding gate. Nampak guys? Minta ada makanan sedap dalam flight. Apa rasanya? Inilah guys, setelah kita struggle check in bag, bag banyak gila kot. Ada berapa bag ah? 13 bag ke 14 bag ah? Aduh, weh, patah pinggang. Guys, tanda hadir, tanda hadir. Tanda hadir, tanda hadir. Oh, tanda hadir. Tanda hadir Sarawak. Okay. Oh. Beli roti takau. Beli roti takau. Okay guys, nak masuk dah. Kat mana? Nak masuk tak ke? Nak take off kan? Apa? 17F. 17F ni 17F. Tak apalah. Where are you going? Ya, dah sampai KLIA. Dua stroller. Tengok penuh. Dapatlah sana sini. Thank you bang. Go. Bila? Nampak apa? Sebab dia rasanya sebab last flight kot. So dia nak habiskan. Bye. Terengganu. Tahu bagi anda Terengganu.